Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi atas pagar episod 32 bersama saya Azri Abdullah dan Adik Burhan. masih lagi pakaian yang sama, keadaan kesihatan yang sama. Kalau anda tengok daripada 31 ke 32, situasinya masih sama. Saya minta maaf kalau ada kekurangan suara sikit pada malam ni. Malam ni kita ada episod khas, Adib. Kita nak go in depth kepada satu krisis politik yang sedang berlaku dan sepertinya belum ada titik penamat. Betul. Dan individu yang kita bawa bersama ke podcast kita ni, saya boleh kata macam kalipak panas lah. Dia dah pergi ke pelbagai podcast lah. Susah kita nak dapat dia ke atas pagar, tapi kita happy untuk mendapatkan beliau pada malam ini. Dan tidak lain tidak bukan, kita bersama dengan saudara Syahir, Setiausaha Akhbar kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Orang kanan lah kepada individu di tengah-tengah kemuncak konflik ni. Selamat datang ke atas pagar Ustaz Syahir. Terima kasih. Saya panggil tamu kita ni Ustaz Syahir. Boleh ke panggil Ustaz Syahir? Panggil Syahir. Panggil Syahir. Bagi kenal background dulu. Ustaz Syahir ni, saya kenal dia sebagai senior saya di Universiti Malaya. Tidak pernah bertemu, tapi bila di lapangan politik, bila kenal-kenalan, baru saya tahu yang saudara Syahir pun alumni daripada Universiti Malaya. Dan di peringkat politik, beliau adalah bos saya lah, Setiausaha Pemuda Amanah Nasional. Jadi we are very happy to have you today, Syahir. Terima kasih. Mungkin a bit background on yourself and macam mana Ustaz Syahir daripada Parti Amanah boleh menjadi setiausaha kepada Menteri Besar daripada keadilan. Mungkin Ustaz Syahir dekat sikit mikrofon tu. Oh, dekat mikrofon. Okey. Okey. Boleh cerita Ustaz? Alamak, baik, terima kasih pada ni Azri dan Adib. Adib Ya, saya. Kita dalam podcast atas pagar. Baik, latar belakang sedikit, memang saya ni memang anak jati Negeri Sembilan lah. Kalau cerita latar belakang Negeri Sembilan ni, sekolah Negeri Sembilan, sekolah rendah Negeri Sembilan, sekolah menengah Negeri Sembilan. Keluar tu kerana belajar sahaja, belajar di Universiti Malaya. Dan yalah, dari segi pendidikan, habis degree di Universiti Malaya, bidang Islamic Studies dan Science. Science tu Molecular Genetics. Jadi ada background sains dan Islam lah. Tapi Masa kita ni Ustaz, dia selalu kita ni pelajar akademi Islam lah maksudnya. Geng-geng API lah ni. Api api yang membara. Dan zaman saya tu, saya tak tahu lah, Azri sebut, memang saya memang tak sempat jumpa dengan Azri ketika di Universiti Malaya 2023 di Kelantan. 2024 Jun 2024 saya masuk di Kuala Lumpur, grad 2028. Convocation tu tahun 2028 lah. 2018? 2028. 2008. Tak maaf. 2008. Okey. Jadi lama lah, maknanya agak lama meninggalkan kampus. Tapi saya berkhidmat sekejap di Universiti Malaya sebagai tutor di Faculty Science dalam Jabatan Genetics dan Molekular. Lepas tu saya habis kontrak tu, saya nekat untuk keluar lah. So banyak buat kerja-kerja freelance. That's why saya involved dalam politik ni banyak. Sebenarnya pengalaman politik ni banyak di Universiti Malaya. So dia keberanian aktivis tu, mahasiswa aktivis lah. Pernah kena auku 2 kali. Okey. Digantung? Hanya amaran 2 kali. Amaran 2 kali. First tu demonstrasi 17 mahasiswa di parlimen. Waktu tu kita bantah kaitan dengan kita bantah Menteri KPT waktu tu. Dan waktu tu kami dibawa ke AUKU. Dan yang terakhir sekali tu masa tahun 3 lah. Kali kedua kerana politik kampus lah ketika itu. Dan mereka dakwa lah atas kesalahan dalam semasa pilihan raya kampus tu je lah. Lepas tu sambung, lepas tu yalah, kita pun kahwin, ada anak, dan sambung belajar. Saya ada master di USIM, Quran Sunnah di USIM. Jadi itulah sikit sebanyak perjalanan hidup. Dan yang saya mula terlibat dengan secara dengan Timbalan Menteri ini ataupun Menteri Besar ni, saya bermula dengan sebagai SO, Special Officer kepada almarhum Datuk Seri Salihuddin Ayub. Waktu tu dia menteri di KPDN. Tak lama, sebab almarhum pun 8 bulan jadi menteri. Betul. Jadi saya pun 5 bulan dapat berkhidmat dengan beliau. Dan selepas tu ada tawaran untuk
berkhidmat di Negeri Sembilan sebagai situs akhbar Menteri Besar. Betul-betul bulan 10. Almarhum meninggal pada 23 hari bulan Julai 2023. Saya minta maaf, 2022, dan saya berkhidmat di Negeri Sembilan pada 2023. Saya mula berkhidmat Oktober 2023. Maknanya selepas pilihan raya negeri. 2 bulan lepas pilihan raya negeri tu saya mula berkhidmat dengan Dewan Menteri Besar. Itulah sikit perjalanan. Tinggal pun di Seremban, anak 5 orang, cuma ada ujian sikit lah. Isteri saya meninggal dunia, gitulah. Itu asam garam hidup. Yelah. Kan, dan kita kena lalui lah. Itu sikit sebanyak lah. Takziah Ustaz. Saya ada ketika waktu-waktu akhir hayat arwah isteri Ustaz, dan memang satu peristiwa yang menyedihkan lah. Dan untuk aktivis masyarakat, saya tak tahu kalau kami diuji sebegitu, bagaimana kami nak bangkit semula. Tapi apa pun, terima kasih kerana hadir dan perkenalan kepada kita punya panel lah. Jadi ni Adib bukan ustaz jadi-jadian ni, memang ustaz berpendidikan. Betul. Ada master Quran dan Sunnah. Tadi pun dia lambat sikit kerana memberi ceramah di surau. Itu khidmat untuk dunia akhirat lah. Alhamdulillah. Sikit sebanyak. Jadi Ustaz Syahir, kita nak pergi terus kepada isu yang sedang berlaku di Negeri Sembilan ni. Tadi saya dengar Ustaz Syahir cakap Ustaz Syahir memang anak jati Negeri Sembilan lah. Orang Somban? Orang Kuala Pilah. Kuala Pilah. Di Negeri Sembilan ni dia istimewa negeri lain. Dia ada adat perpatihnya. Kalau tak silap saya, ada kawan-kawan kadang-kadang dia masih tahu dia suku apa. Ustaz Syahir tahu suku apa ke? Ni eksklusif sebab sepanjang podcast lain. Saya tak tanya. Saya dah prepare soalan ni. Saya taklah dedahkan apa, tapi pada awal tu saya sebenarnya tercari-cari juga saya ni suku apa. Jadi bila ayah saya cakap, masa tu saya borak dengan ayah saya kan. Yalah, sebab saya tahu belah ayah saya ni belah bukannya asal Negeri Sembilan. Pokoknya belah wan saya ni memang pure Negeri Sembilan. Jadi saya tanya wan saya ni apa suku apa? Jadi ayah saya cakap suku Tanah Datar. Tanah Datar. Jadi Tanah Datar ni antara tokoh yang kalau kita tahu ialah Datuk Panglima Siamang Gagap. Dalam buku sejarah tu. Kalau sejarah ni, kalau kita tengok nama Datuk Panglima Siamang Gagap, dia daripada suku Tanah Datar. Cuma bila tanya saya, bila sebenarnya dia akan tengok kepada susu galuh ibu. Betul. Jadi Wari ni ikut ibu, betul. Ayah saya, mak dia Tanah Datar. Jadi bila ayah saya kahwin dengan bukan orang Tanah Datar ataupun bukan dengan ni, so dia dilihat terputus. Tapi tak apalah. Kerana nampak susu galuh tu ada Tanah Datar, saya pun nak claim lah Tanah Datar. Sebab spirit Parlimen Siamang Gagap. Kalau baca sejarah Datuk Parlimen Siamang Gagap ni, macam mana dia berjuang ketika itu, di antara yang the great fighter lah zaman perang antara di Perang Bukit Putus. Kita tengok sejarah Perang Bukit Putus, siapa Datuk Parlimen Siamang Gagap. Betul. Itu spirit tu adalah. Tapi kita bukanlah nak jadi Parlimen pun, cuma mungkinlah kita sekadar yang ada kan. Baik. Yalah, Panglima kepada Menteri Besar. Semampu mana yang boleh. Semampu mana yang boleh. Jadi sebagai orang Negeri Sembilan, orang yang terlibat dengan politik Negeri Sembilan, bagaimana adat pepatih tu membentuk suasana politik di Negeri Sembilan ni? Kak, nak sebut ada pepatih membentuk suasana Negeri Sembilan ni, dia kena tengok peringkat mana satu. Kalau peringkat kepimpinan negeri, kalau peringkat kepimpinan negeri ni, bagaimana mereka membentuk struktur pentadbiran tu. Bukan struktur politik tu, maksudnya struktur pentadbiran di luar tersebut. Pentadbiran adat tu lah. Pentadbiran adat. Kita ada daripada bawah, ada ahli anak warisnya, ada buapaknya, ada perutnya, ada tok lembaganya, ada ibu sokornya. Jadi istilah-istilah tu yang orang yang nak memahami sistem adat Negeri Sembilan, dia kena tahu setiap level itu, setiap nama itu ada peranan dia masing-masing. Dan bagaimana mereka mengangkat seorang pemimpin daripada bawah ke atas. Maknanya nak melantik seorang undang daripada luar tersebut, dia mesti daripada bawah ke atas. Dan undang tersebut diberi kuasa untuk melantik yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Maknanya Negeri Sembilan ni dia melantik ketua tu daripada bawah sampai naik ke atas. Bottom up lah. Yes, bottom up kan. Dan demokrasi jugalah sebenarnya kalau ikut kan. Dia bukannya macam orang kata, adakah ini monarki autokrat ke ataupun monarki. Dia memang ada sultan, tapi kaedah melantik itu
daripada bawah naik ke atas sistem dia. So kalau tanya saya pasal ada pepatih tu, kalau dalam bentuk pentadbiran tadi tu, itulah kalau kita tengok dari segi nak melantik pemimpin tu daripada bawah ke atas. Jangan cerita pasal pembahagian tanah, harta, itu pun ada sistem dalam Ada adatnya juga. pepatih. Sebenarnya baru ni seminggu sebelum krisis, Jabatan Kehakiman dan Syariah Negeri Sembilan baru sahaja selesai buat satu simposium peringkat kebangsaan, tajuk dia peranan wanita. Maknanya peranan wanita tu dalam adat pepatih tu. Macam mana wanita punya kedudukan dalam adat pepatih. Baru dia selesai. Faham, sebab saya pernah handle kes tanah di Negeri Sembilan ni. Dia ada tanah adat yang boleh terima, yang boleh sign hanyalah waris-waris perempuan. Ya, betul. Oh, menarik sekali tu Azri. Jadi benda-benda ni yang kalau tanya, adakah ada pepatih tu cerita pasal undang saja? Tak. Dia adalah ada sistem. Sistem kehidupan di Negeri Sembilan Negeri lah. Sembilan. Dan ramai yang gunakan istilah adat bersendi syarak bersandar kitabullah, kan. Bagi saya benda tu dah diharmonikan. Maknanya ada satu usaha di peringkat orang-orang adat yang mereka ni latar belakang ataupun mereka ni beragama Islam, kemudian mereka konsult dengan jabatan agama, jabat mufti, akhirnya mereka berjaya cerakinkan kedua-dua, yang mana yang dilihat ada masalah dengan hukum syarak, mereka tapis. Lalu mereka harmonikan. Dan sebenarnya bagi saya dari peringkat dah peringkat 90%, 100% dah. Boleh kata 100% sudah pun dilihat semua aspek dalam adat patih tu. Cuma bila berlaku masalah hari ni dia adalah sebahagian daripada adat patih tu. Jadi bahagian kita nak pergi kepada titik perpecahan yang sehingga membawa kepada apa yang sedang berlaku untuk penonton yang a bit refresher. Sekarang ni kita di Negeri Sembilan kita berdepan dengan satu krisis perlembagaan, krisis politik, krisis undang-undang, di mana ada pengumuman untuk menurunkan Yang Tuan Besar oleh 4 orang undang. Kemudian didapati undang tu ada satu telah pun dipecat oleh lembaga. Dan sekarang yang terbaru saya baca tadi, hari tu ada melantik undang Sungai Ujung yang baru. Saya tak lupa nama dia, tapi Faris. hari ni pun ada lantik lagi bekas kerani pula sebagai undang Sungai Ujung yang baru, sehingga membawa kepada isu undang. Selain dia keluarkan deklarasi menurunkan Yang Tuan Besar, dia keluarkan kenyataan tidak percaya kepada Menteri Besar. Kemudian pihak UMNO, BN Negeri Sembilan tarik balik sokongan. Sekarang ni ada kata tak tarik sokongan, sokong kerajaan tapi tak sokong MB. So di mana bermula keserabutan ni Ustaz Syahir? Di mana bermula? Di mana? Baik. Okey. Yalah, semua orang tertanya-tanya, tapi dia sebenarnya kalau orang politik, dia akan tengok pada pengumuman Datuk Seri Jalal tu je. Okey. Saya kalau tanya pada saya, orang yang nak mengetahui kes ni, dia mesti pergi kepada tarikh 17 April. 17 April. Dia kena pergi situ dulu. Latar cerita dia 17 April. Baik, yang ni yang menjadi isu. 17 April tu adalah hari mesyuarat Dewan Keadilan dan Undang, sidang khas. Apa tu? DKU kan? Dewan Keadilan yang orang sebut DKU ni kan. DKU tu apa Ustaz Syahir? Dia adalah dalam bahasa dia adalah Dewan Keadilan dan Undang. Kalau dalam Undang-Undang Tubuh Negeri, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, Dewan Keadilan dan Undang ni kalau boleh search dah, dia adalah satu dipanggil institusi yang membahaskan tentang hal-hal berkaitan dengan raja, undang dan juga berkaitan dengan adat. Sebab tu dia Dewan Keadilan dan Undang. Dia ada undang belakang tu. Tapi dalam bahasa Inggerisnya bukan tu dia punya definition. Cuba tengok sikit. Dia definition dia lain sikit. Tapi dia translate dalam bahasa Melayu tu adalah Dewan Keadilan dan Undang. 1959. Seingat saya Dewan tu dah ada. Tak salah bahasa Inggeris dia Council of Rulers Chief. Something like that. Yes, kan. Okey, tu dia ruling chief. Ruling chief. Betul. Kan, cuba tengok Council of the Young di-Pertuan Besar and the ruling ruling chief. Kan? Betul. Tapi bila terjemah dalam bahasa Melayu kerajaan ni, tu, jadi Dewan Keadilan dan Undang. Sebab Ustaz, betulkan saya kalau saya salah. Yang betul-betulnya yang dibaca Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan ni adalah dalam tulisan Jawi. Ya, kalau tengok pada yang ada cetakan hari ni, Jawi dan bahasa Inggeris.
Itu saja. Oh, dia tak ada roomie Tak ada. Tak ada. Dia antara dua je. Saya lupa nak bawa sebab saya boleh tunjuk. Okey. Dia Sama ada, Ustaz. dia ada beberapa dia cetakan beberapa versi tapi English dan Jawi saja. Jawi saja. Baik. Saya letak tarikh 17 April. Kerana di situlah yang disandarkan seolah-olah satu keputusan yang salah oleh Menteri Besar. Baik. Sebenarnya kalau tanya kepada saya, orang yang betul-betul membaca kenyataan media tu, dia takkan berani sebut itu adalah kesalahan Menteri Besar. Kerana dalam kenyataan media tu hanya menyebut tentang Dewan Keadilan dan Undang menerima keputusan Telaga Undang. Maksudnya keputusan yang dibuat oleh Telaga Undang Sungai Ujong itu terhadap Datuk Undang ketika itu yang melakukan kesalahan, disebut 33 kesalahan yang dia macam ni je. Undang ni selepas dilantik jangan buat 3 kesalahan ni. Undang-undang jenayah, undang-undang syarak dan undang-undang kesalahan adat. Jangan buat 3 kesalahan ni. Kalau you ada salah satu ataupun biasanya 3 ni mesti ada je lah. Sebab dalam rekod kes undang yang diturunkan jawatannya hanya kes ni lah. Kalau yang Johor dulu 13 kesalahan jenayah dan juga syarak. Maksudnya yang kali ni 33. Maksudnya ada aduan di peringkat bawah yang menyebut tentang Datuk Undang ni melakukan kesalahan A, B, C, D, E, F. Lalu dibincangkan oleh Telaga Undang. Ramai tak tahu. Okey, kalau orang tanya siapa Telaga Undang ni? Siapa tu? Ibu-ibu sokor ke? Dia bukan ibu sokor sahaja. Okey. Ada orang dia terus justify ibu sokor tak boleh memecah undang, ibu sokor tak boleh melantik undang. Betul lah, memang bukan ibu sokor. Tetapi Telaga Undang itu dalamnya ada siapa? Dalamnya ada ibu sokor. Dalamnya ada datuk lembaga. Dalamnya ada bapa. Dalamnya ada anak waris yang terlibat dalam dia macam counsel. Dia bukannya ibu sokor suka-suka ya. Aku nak pecat engkau, aku nak lantik engkau, tak boleh. Mesyuarah jugalah. Yes. Maknanya di peringkat dipanggil sebab tu dia panggil telaga. Telaga ni ada isi dia. Betul. Jadi isi tu itulah dia. Sebab tu kalau you all tengok ni kan dalam undang-undang Sungai Ujong, undang-undang luak Sungai Ujong, kami dapat tengok dia punya transkrip tu dia ambil daripada United Kingdom, tapi dalam bahasa Melayu sastra lama. Okey. Dia panggil pantun, dia bukan sebut pantun, dia panggil hadis Melayu. Maknanya dia guna istilah-istilah, maknanya memang betul-betul halus, bahasa dia memang halus. Ya. Kan? Dan kita tengoklah titilah satu persatu macam mana mereka menulis dalam bentuk bahasa asal bahasa Melayu kita yang penuh dengan pantun, bunga-bunga. Berbunga dengan dia punya penggunaan bahasa dengan contoh kan. Kenapa istilah yang dipertuan? Maksudnya dia dipertuankan. Betul. Maknanya dia diangkat menjadi raja. Faham tak? Istilah tu kita kata. Kalau istilah undang, kenapa diguna undang? Kerana dia adalah penghulu yang British rujuk untuk membuat undang-undang di luar dia. Jadi bukanlah istilah undang saja-saja. Saja-saja. Maknanya setiap perkataan tu dia ada maksud dia yang tersendiri. Ibu sokor contohnya. Kenapa ibu sokor? Ibu pusaka. Kan? Jadi maksudnya kalau orang nak memahami aspek ni, dia bukan contoh. That's why saya kata tadi telaga undang. Jadi telaga maknanya dia bukan seorang. Dah ada isi kat dalam. Dia isi dia. Siapa isi dia? Orang yang dipertanggungjawabkan. Baik. Bila kenyataan 17 April tu dah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar hanya untuk nak maklumkan keputusan Dewan Keadilan Undang berkenaan dengan kes tadi. Dan cerita Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni mouthpiece sajalah. Yes. Sebab dia adalah ketua kerajaan. Tapi ada orang cakap yang ni lah argument pada BN, dia kata itu adalah tindakan Menteri Besar masuk campur urusan DKU. Jadi dia masuk campur ke tak? Menteri Besar terlibat ke dalam DKU? Okey, dia macam ni. Okey, bila soalan tu datang, adakah Menteri Besar terlibat dalam DKU? Baik. Ramai yang dia tak tahu DKU ni pertama siapa ahli utama dia. Okey, tuanku adalah pengerusi.
Okay. 4 undang co-rulers tu adalah ahli utama dia. Okay. Tengku Besar Tampin. 4 undang campur 1 Tengku Besar Tampin. Siapa lagi ahli dia? Yang selepas Tengku Besar Tampin adalah Tengku Besar Seri Menanti. Sekarang ni dah Tengku Ali. Tengku Ali Ridauddin. Kemudian adalah Datuk Shah Bandar. Okey, ni 8 orang ni. Baik. Yang memang members utama dalam tu. Baik. Adakah Menteri Besar terlibat? Menteri Besar dalam perkara tak salah saya perkara 24, dia adalah orang yang dijemput ataupun yang boleh dijemput pada bila-bila masa oleh tuanku sebagai pengurusi. Tapi peranan dia adalah peranan sebagai ketua kerajaan. Dan bukan dia seorang sahaja. Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri pun kebiasaannya dipanggil. Datuk PUU, Nasihat Undang-Undang pun dipanggil. Sahibul Samaha Mufti pun dipanggil. Jadi kebiasaannya 4 orang ni berlaku yang di KU, 4 orang ni mesti ada. Nampaklah macam seolah dia orang ni pembuat keputusan. No. Mereka bukan pembuat keputusan. Pembuat keputusan tu adalah 8 orang tu lah. Yes, 8 orang tadi. Jadi 4 orang ini kebiasaannya memberi maklumat, menyalurkan maklumat kepada tuanku ataupun pada sidang mesyuarat, apa benda yang dibincangkan. Biasanya agenda tu diorang tahu dan mereka akan feed maklumat. Dan tuanku bebas juga memanggil siapa sahaja layak. Antaranya Panglima Angkatan Tentera ataupun Ketua Polis Negeri ataupun sesiapa yang tuanku nak panggil. Memang ada klausa dalam DKU tu. Kerana tuanku ada kuasa penuh untuk memanggil siapa yang boleh masuk mesyuarat Dewan Keadilan tersebut. Okay. So maknanya Dewan Keadilan ni sebenarnya strukturnya dah lama berjalan. Dan benda tu tak perlu dipertikaikan pun. Dan kenyataan media yang berhormat tu sebenarnya tak perlu nak dipertikaikan pun. Betul. Dia hanya mengeluarkan keputusan yang telah diambil dan benda tu sangat kritikal. Sebab dia melibatkan satu undang, satu luak yang melibatkan pentadbiran kerajaan negeri. Contoh, apabila terputus je keputusan tersebut, maka adakah lepas ni allowance dia dibayar? Hak dia, bodyguard dia, adakah bodyguard dia akan kekal kat situ? Staffing dia apakah akan kekal berkhidmat lagi dengan dia? Sebab semua tu dia terkait dengan kerajaan negeri. Betul. So, kalau kerajaan negeri tak keluar apa-apa keputusan, maknanya tak ada apa-apa arahan lah. Sedangkan keputusan tu dah keluar di peringkat Dewan Keadilan dan Undang. So, jadi Menteri Besar hanya keluarkan. Cuma, ada manipulator. Saya dah semak beberapa orang, antaranya Cikgu Bat. Okay. Dia buat satu sidang akhbar di depan Balai Polis. Dia kata, Menteri Besar ni menipu kerana menyebut tentang keputusan Dewan Keadilan itu secara sebulat suara. Baik. Kita tengok balik kenyataan media. Tidak ada istilah keputusan DKU itu sebulat suara. Yang ada hanyalah keputusan telaga undang. Bukan keputusan DKU. DKU ni hanya terima laporan tadi, terima, semak, lepas tu tanya Sahihkan. apa pandangan, adakah ini apakah ini cerita ni betul, apa semua dan sebagainya. Maka akhirnya bukan mereka buat keputusan. Maknanya sah pecat, bukan. Mereka hanya kata kita menerima keputusan telaga undang tadi untuk menurunkan Datuk Undang. Jadi kalau orang faham konsep tu, tak ada istilah pun Menteri Besar campur tangan. Kerana Menteri Besar dalam mesyuarat tu pun dia bukan boleh buat keputusan apa-apa pun. Dia hanya mendengar. Dan kalau tuanku tanya, okey, apa pandangan Menteri Besar? Okey, kami akan pandang dari sudut pentadbiran. Kalau macam tu, kita akan uruskan dari segi sekian seperti mana keputusan yang telah dibuat dalam DKU. That's it. Dan kita tengok dalam kenyataan tu satu persatu balik. Every word kita tengok balik pun di mana sebulat suara. Dan di mana tak ada istilah sebulat suara daripada DKU. Yang ada hanyalah DKU menerima keputusan. Sebab DKU tak boleh pecat dan tak boleh lantik. Telaga undang yang buat. Telaga undang. So memang bukan bidang kuasa DKU pun untuk memecat ataupun melantik kan? Bukan. Jadi yang dimanipulate sekarang ni adalah seolah-olah DKU yang memecat. DKU yang bias dan sebagainya. So istilah bias tu lah. So dia anggap DKU. Sebenarnya bila Cikgu Bat buat macam tu, saya ingat satu mungkin dia tak baca, yang kedua dia manipulate kenyataan akhbar tersebut.
Dan yang ketiga, yang paling bahaya sekali, dia menuduh tuanku sebenarnya. Ya, betul. Menuduh tuanku terlibat dalam pemecatan tu. Ya, that's why sebenarnya bila Cikgu Bat ni saya ingat, saya tak tahulah, dia dah 2-3 kali kalah saman. Tak tahulah kok ada orang percaya lagi, saya tak tahu. Tapi bila saya semak satu-satu, saya tengok, oh ini orang ni dia bercakap dia tak ada base yang kuat. Dan saya ingat siapa yang percaya dengan dia, yang bersama dengan dia, dia sedang menempah satu perkara, iaitu duduk dalam tim derhaka pada tuanku. Ustaz, kalau kita tengok Ustaz cakap pasal Benny Pulit, Cikgu Bat telah membuatkan satu naratif lah kita panggil. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam situasi yang berlaku di Negeri Sembilan ni terhadap apa yang berlaku daripada undang tuanku yang Tuan Besar sendiri kepada Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri, naratif yang dibawa oleh UMNO adalah jadi macam kami ni, orang luar Negeri Sembilan ni, oh kamu tak faham sebenarnya apa yang berlaku kat Negeri Sembilan. Walhal adakah mereka memberikan naratif kepada orang UMNO mereka sendiri yang mereka pun tak faham dengan apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan sendiri. Apa pandangan Ustaz? Okey, baik. 17, 19, 27 April. Okey, kalau orang yang itu, saya sebenarnya rasa pelik dengan politician UMNO yang tua-tua ni. Kan? Apa tu? Bila dia main isu seolah MB campur tangan. Kalau baca ketiga kenyataan media tu kan, kita yang normal ni, kita kata tak mana pula sudut, sebab setiap kenyataan media tu disandar kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Kita, you all lawyer, you tahulah macam mana kan kita bukan boleh main saja petik undang-undang tu kan. Dan di situ ada penasihat undang-undang yang terlibat dalam memastikan kenyataan media itu sah dari segi tindakan undang-undangnya. Tapi bila orang yang politik tadi, dia nak ambil langkah ataupun dia nak ambil jalan seperti itu. Maksudnya dia nak mungkin ambil kesempatan ke atas isu ini. Dan kita sebenarnya kena ambil kira juga. Sebenarnya kalau kita tengok pada apa yang berlaku di Negeri Sembilan ni, institusi undang ni saya beri sebutlah. Institusi undang ini rosakkan UMNO. Okey. Soalan saya dah cancel terus dah Ustaz. Saya nak tanya soalan tu. Dia jadi cancel terus. Ustaz dia jawab. Saya berani sebut kerana ada benda yang baru ni pun datang pada Cikgu Bat juga, ataupun dikeluarkan satu surat seolah-olah dia kata DAP terlibat dan Datuk Undang marah kepada Menteri Besar kerana menggadaikan tanah reserve Melayu 50 ekar kepada orang Cina. Itu dia nak bagi tahu. Bila kita semak balik kan, siapa dia yang fit undang ni untuk berlakunya masalah antara undang dengan Menteri Besar? Siapa yang fit maklumat tu? Sedangkan maklumat tu salah. Dan kita tahu siapalah yang bagi maklumat tu. Sebab surat tu pun kita tahu daripada siapa. UMNO lah. Jadi cerita ni macam tu lah. Cuma saya nak bagi tahunya, rosaknya tu sebab masalah ni. Masalah UMNO memang bagi saya nak attack keseluruhan UMNO tidak. Tapi saya nak bagi tu, sebahagian orang UMNO ni kadang-kadang dia menggunakan undang. Saya kalau kita tengok, okey. Benda yang saya paling marah kepada orang yang menguruskan Datuk-Datuk Undang ni ketika sidang media Datuk Undang. Ya. You all tengok apa berlaku. Dengan meja tak siapnya, dengan Datuk Undang tu bercakap 4 orang tu pun kita tak tahu. Kalau orang luar tengok, betul ke Datuk Undang Negeri Sembilan macam ni? Ya. Sebab dia co-ruler. Betul. Lepas tuanku dia. Betul. Kan? Tapi di set up tempat sidang media tu macam the treatment is very bad. Betul. Tak sesuai. So yang tu yang kita biasa dengan hal protokol. Kalau urusan-urusan kerajaan negeri ni, kita memang particular bab tu. Tapi bila kita tengok mereka uruskan undang, masalahnya ada semua kat situ. Dan bila mereka buat kenyataan media macam tu, dan kenyataan media pula, yelah, tajuk dia memecat tuanku tu. Menurunkan tahta. Menurunkan tahta. Ini bukan kecil anak ni. Betul. Jadi kita kata, apa kedudukan kita punya undang diperlakukan seperti itu oleh orang yang menguruskannya macam tu? Takkan tak ada seorang pun yang celik tentang protokol. Betul. So you downgrade dia punya undang. Dan orang di sekeliling dia pun bukan ambil kisah pun. Kalau you betul-betul sayang you punya undang, you tak buat macam tu lah. Betul. Macam kita sayang tuanku, kita tak buat macam tu. Sayang Menteri Besar, kita tak biarkan Menteri Besar buat kenyataan media buah pokok. Kan? Macam nak jatuh.
Ramai yang tanya saya, okey, nak buat sidang media ni kat mana? Takkan aku nak buat sidang media buah pokok dan mempertahankan kerajaan? Betul. Kan dah jatuh kan? Macam Yeah. orang petikai yang perak tu. Jadi saya kata tak apa, Datuk Seri, kita proper. Kita buat sidang media kita proper. Kalau Menteri Besar punya sidang media proper, takkan Datuk undang macam tu. Betul. Level dia kan. Yes. Takkan nak tak jaga standard lah. Itu yang- Kita nak, That's why saya kata, siapa yang main peranan kat situ? Siapa punya perangai yang menyebabkan orang memandang lekeh kepada Datuk Undang? Bukan seorang, empat Datuk Undang tu. Kita kenal lah mereka waktu soal konten, soal yang dah kena pecat tu nombor 2 lah. Tapi saya nak bagi tu, that institusi undang tu. betul. Tak boleh layan dia orang macam tu. Kan letak cawan tok teh kopi macam tu kan, meja tak ada alah. Lepas tu dengan kursi tak apa-apa kursi. Yeah. Dalam dewan kursi dia warna apa tau? Kuning tau. Kuning. Kursi dia raja lah. Dia orang bulat-bulat tu kan. Kenapa dalam dewan dia orang dilayan seperti itu, di luar you all layan pakai macam tu? Sebab you all tak ada feel pun sebenarnya. You all hanya nak gunakan Paksa untuk mengenai kepentingan diri sendiri. Tunggang lah. Tunggang lah. Tunggang undang. ya. Sebab kita nampak undang ni pun dia macam sistem yang di-Pertuan Agong di federal pun ambil contohnya daripada Negeri Sembilan sendiri. Seolah-olah undang tu sendiri adalah raja di negeri-negeri. Ya, di Tapi wilayah di-treat dia, betul. sebegitu rupa oleh adakah orang yang berkepentingan lah Ya. kan. Macam tu. That's why saya kata dan kalau tengok kadang-kadang komen berkaitan dengan kerajaan, dapat surat daripada undang. Bukan kerja orang lain pun. Kerja UMNO kan. Jadi kerja UMNO lah yang kerja dia nak melobi. Sedangkan saya ingat undang dia bukanlah suka sangat pun nak bagi surat sokongan. Tapi yang banyak main ni, Ya. akhirnya nama undang tu rosak. Tak cantik. Tak cantik. Saya dedah sikit lah. Kadang-kadang hal pasal Ramadan pun guna undang. Yo. Nak melobi Lord. Lobby. Allah. Saya kata macam tu sekali kamu turunkan standard undang. Undang. You ingat you pakai surat undang tu, you ada kuasa. No. You merendahkan martabat undang tu. Betul? Kan? Betul. Tu yang- Cukup lah pakai orang kata orang politik punya Ah, letterhead cukup, kan. bagi saya cukup lah you pakai Datuk Jalal Adun punya letterhead ke, dah lah. Cukup lah bagi Exco saya. ke. Cukup lah kan. Cukup Exco. lah. You jangan pakai Datuk Undang lah. Okay. Okay. Ustaz Syahid, saya nak tanya. Sekarang ni ada orang kata Menteri Besar dan Kerajaan Negeri terlalu kasar dengan undang Sungai Ujong je lah. Ada perintahkan keluar sebagainya. Tapi bila kita telusuri, ini bukan kali pertama ada konflik di antara Menteri Besar Negeri Sembilan dengan undang. Sebenarnya pun ada berlaku zaman Tok Mat. Jadi memang adakah benda ni benda baru ke ataupun sebenarnya apa yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Sembilan sekarang mengikut duluan yang pernah diputuskan oleh pentadbiran sebelum ni? Dari segi first kita tengok apakah hubungan Yang Amat Berhormat dengan Datuk Undang. Kita fokus pada Datuk Undang Mubarak. Kali terakhir pertemuan Datuk Undang Mubarak dengan Menteri Besar ialah pada ketika Ramadan baru ni. Dan hubungan itu sangat baik. Sangat harmoni. Ya. Kerana ketika itu tolak tepi lah. Maknanya soal perbincangan nak pecat tu berlaku. Tapi nak ceritanya hubungan peribadi Datuk Seri dengan Datuk Undang sangat baik. Ketiga-tiga yang ada. Sebab saya kata ketiga, ketika itu Rembau belum lagi. So semua Datuk Undang yang ada termasuk Tunku Besar Tampin sangat baik. Okay? Dan apabila berlaku perkara ni kan, Datuk Seri dia ambil langkah, dia tidak boleh masuk campur. Kan? Dan dia pun secara personal dia bagi tahu, even though dalam DKU pun bila ada berlaku soal jawab dan sebagainya, kebiasaannya Datuk Seri senyap. Bukan senyap itu berpihak pada siapa-siapa, tapi dia tahu ini bukan cara untuk kita nak masuk campur. Mereka undang dan tuanku selesaikanlah. Maknanya atas kebijaksanaan masing-masing, atas bidang kuasa masing-masing. Menteri Besar kalau perlu dinasihat yang berkaitan sahaja. Baik. Maksudnya daripada awal lagi bila Datuk Seri sebut jangan masuk campur. Dan patutnya disambut oleh Datuk Seri Jalal dan the gang. Jangan masuk campur. Tapi mereka beranggapan kami kena masuk campur saja baru boleh settle masalah. Betul. Kami ni mungkin ada something yang boleh kami selesaikan. Okey, itu satu. Yang kedua, bila berlaku pelaksanaan tindakan seolah-olah minta Datuk Undang keluar daripada balai undang. Okey. Itu bagi saya ialah apabila pelaksanaan pemecatan tu sudah berlaku,
So tindakan selepasnya adalah berkaitan dengan semua perkara-perkara tu ditarik balik. Cuma prosedurnya ialah dia buatlah surat. Serahlah surat kepada balai undang dan tidaklah sampai heret tarik keluar. Tak adalah macam zaman dulu tutup bekalan elektrik semua. Tak adalah. Taklah sampai macam tu. Dan bagi saya, apa yang sebenarnya ialah bila media highlight surat tu kan, sebenarnya tak ada apa pun. Surat tu formality. Jadi pihak balai terpulanglah, pihak balai dah terima surat. So pihak balai tu sama dia nak keluar immediately ke ataupun nak keluar ambil masa ke, terpulang. Cuma di peringkat kerajaan tu tulislah kataan serta-merta tu nak bagi tahu sudah Yalah, kena keluar immediately lah. Tindakan tu telah pun diambil serta-merta. Kita ada boleh bicara, kan, boleh bicara dan benda tu boleh diuruskan dengan baik. Dan Datuk Seri pun kata dia pun tak tahu surat tu keluar, kami waktu tu berada di Langkawi tu. Dan bila surat tu sampai ke balai undang, Datuk Seri ditanya, Datuk ni nak kena keluar sekarang ke? Ni macam mana sebenarnya nak keluar sekarang? Tak, ni ada formality sahaja. Dia nak keluar bila tu serah pada. Sebab dia pun ada masa juga dia nak ambil, nak keluar barang dan sebagainya. Sebab jawatan tu telah pun terlucut. Jadi bila dah terlucut, so pihak kerajaan dia menguruskan benda tu. Nanti kan jadi isu pula, takkan kerajaan tak buat apa-apa. Betul. Kan? Jadi itulah luah mati mak, telah mati bapak. Jadi hubungan tu bagi saya, dari segi hubungan, dia bukan masalah arahan tu mesti besar, bukan. Itu hanyalah formality, tapi hubungan tu masih baik. Lepas tu Datuk Seri pun dia kata, saya tak ada masalah dengan semua undang. Sebab dia tahu batasnya ialah saya tidak mencampuri pun urusan yang berada di luar masing-masing. Okay, saya nak pergi kepada isu, kita dah bincang pasal undang, pasal yang Tuan DKU. Saya nak pergi kepada isu politik lah, inti dia antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Negeri Sembilan. Kalau saya boleh bermula, mungkin ada cerita lagi lama lah, tapi saya nak mula daripada pembukaan sidang DUN yang terbaru ni lah, yang tidak dihadiri oleh undang dan Tunku Besar Tampin. Dan menurut kenyataan media dikeluarkan oleh MB Negeri Sembilan, sidang ditangguh atas permintaan daripada UMNO sendiri. Apa cerita sebenarnya ni Ustaz Syahir? Apa yang berlaku? Kenapa sampai sidang tu ditangguhkan, undang tak datang semua? Malam 22, sidang tu 23 April. Tu saya kata, sidang media 17, 19, 27. Sidang DUN 23 April. Datuk Seri Jalal dengan 4 orang esko datang bertemu Putih Besar pada 22 April malam. Pukul 11 malam di kediaman. Dengan tujuan utama dia ialah untuk bukan menangguhkan sidang DUN, membatalkan. Membatalkan sidang. Maksudnya, batal terus. maknanya Tuanku tak payah turun besok tu. Dan waktu tu dah kecoh. Sebab apa? Pagi tu dia ada keluar satu media headline, 4 undang tidak akan hadir sidang DUN. Perasmian sidang DUN. Orang yang tahu tata cara perjalanan sidang DUN, kan, kehadiran 4 undang tu dia bukannya compulsory pun. Dia bukan kalau dia tak datang sidang DUN batal. Tak. Satu, kena tahu sidang DUN tu yang mana. Yang kedua, perasmian sidang DUN tu yang mana. Kebiasaannya kehadiran 4 undang ini akan ada pada ketika tuanku bertitah, ketika perasmian sidang DUN. Maknanya titah tuanku itu adalah dia punya indikator, maknanya sidang DUN tu telah pun dibuka. Baik. Tetapi ramai yang tak tahu proses perjalanan sidang DUN ni dia berjalan sebelum daripada titah tuanku tu. Adanya satu proses mengesahkan minit mesyuarat yang lama. Kan kita itu sebab tu kata sidang mesyuarat tu. Jadi bila minit mesyuarat yang lepas itu telah pun disahkan, maka sidang DUN tu sudah selesai. Dari segi asasnya. Maknanya minit mesyuarat dah selesai dan disahkan. Waktu tu yang mencadang MB yang mengesahkan Datuk Seri Jalal. Dan semua adun hadir. Ada seorang tak hadir, saya Tok Mat yang tak hadir. Ketika sidang DUN tu saya Tok Mat sahaja yang tak hadir. YB Attorney Law ada, saya tak ingat sama ada dia ada tak ada. Tapi waktu tu perjalanan sidang berjalan dengan lancar. Cuma masa tuanku tu betul lah
tuanku seorang sahaja. So tak ada timbul pun isu sidang tu tak sah ke ataupun tak lengkap ke kerana tidak adakah dalam undang. Baik. Yang datang malam tu dia nak minta untuk dibatalkan. Batalkan. Maksudnya tak payah bersidang langsung lah. Tak payah bersidang langsung. Apa sebabnya? Kalau tanya pada saya, bila kita selidik balik, mereka bawa mesej yang bila 4 undang tak hadir tu, maka lebih baik tak payah ada sidang DUN. Tapi Yang Amat Berhormat bagi nasihat. Dia kata tak boleh. Keputusan mengadakan sidang DUN ini adalah keputusan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang kamu pun ada dalam tu. Kan? Dan tarikh itu pun kita yang tetapkan dan tarikh itu diterima oleh istana. Tuanku bersetuju untuk hadir merasmikan sidang DUN dan menyampaikan titah. Baik, pukul 11 dia datang. Pukul 12 habis mesyuarat. Habis pertemuan tu lah. Baik, pukul berapa kalau katalah MB kata batal lah, kita batal lah. Pukul berapa nak bagi tu di sana? Boleh main call je. Tak boleh. Tak tunggu, kita batal lah besok. Ini undang tak datang. Boleh macam tu? Tak boleh. So, sebab tu saya kalau pergi mana-mana, saya kata kehadiran 4 orang ni dia nak mengajar apa pada Menteri Besar? Nak mengajar derhaka pada tuanku. Jadi sebenarnya bila UMNO cakap dia orang tak diberitahu, tak dimaklumkan langsung tentang krisis adat ni, pembohong lah. Sebab dia orang ada je malam tu, dia orang pun tahu isu ni. Dan tarikh 21, 22 hari bulan adalah hari Rabu. 23 adalah hari Khamis. Hari Selasa ketika itu 20 hari bulan, seingat saya ada satu taklimat khas kepada exco tentang benda yang berlaku. Maknanya itu bukanlah taklimat tu dah terlambat ke apa. Itu nak bagi tahu okey sekarang ni dah sampai peringkat macam ni. Taklimat tu disampaikan oleh antaranya ialah penasihat undang-undang. Saya dipahamkan tegang juga waktu tu. Tegang macam mana tu? Dia menuduh ada tuduhan yang tak bagus kepada kakitangan kerajaan, seolah-olah tak memberi nasihat kepada MB tentang krisis situasi ini. yang berlaku. Tapi saya janganlah tuduh orang, sedangkan Datuk Seri sendiri pun dah tahu dah benda ni. Dia bukan baru setahun jadi Menteri Besar. Dia 7 tahun jadi Menteri Besar. Ya betul. Bukan penggal pertama beliau. Bukan penggal pertama. Ini dah penggal kedua. Dan masalah adat yang berlaku pun, dia bukan tak tahu. Tapi sebab dia tahu tak boleh campur tangan lah dia berambil keputusan seperti itu. Dan dia tak mahu libatkan exco dia yang lain. Contohnya, okey, saya minta Datuk Seri uruskan. Tak boleh. Sebab you pun tak ada capable untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi mungkin dia rasa, aku boleh lah macam tu. Ke Datuk Jalal rasa dia selesaikan sebab mungkin, dia exco kanan? Mungkin. Takkan exco kanan tak tahu kan isu ni? Yes, dan benda ni mustahil lah tak tahu. Dan sebenarnya menjadikan alasan dia kata dia tak tahu tu adalah benda yang sangat mustahil. Betul, takkan tak ada grup WhatsApp. Itulah. Benar lah. Okay, kita ke belakang sedikit dalam hubungan PHB ni ke? Sikit lagi. Sebab supaya orang tahu, pertemuan malam tu, akhirnya Menteri Besar kata tak boleh batal kehadiran tuanku. So kita nampak sebenarnya yang memang you ada game. You ada game you sendiri. Walaupun mulut dia manis. Dia kata, bos, kami sangat selesa dengan you. You sebagai Menteri Besar, kita orang kerja UMNO, okey. Kami pun takkan tarik, kami takkan tarik sokongan kepada you. Itu malam tu. Malam tu? Malam 22 April, dia berjanji, kami takkan tarik sokongan. Apa dia kata 27? Dia kata dia hilang kepercayaan dan dia tidak lagi hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan kerajaan negeri. Yalah, maksudnya bukan MB saja, dia memang nak menjatuhkan kerajaan negeri secara keseluruhan. Dan di sinilah rentetan peristiwanya 27 April tu, daripada selepas sidang media, 10 pagi sidang media Barisan Nasional, pukul 12.30 hari sidang media Perikatan Nasional. Memang dah ada game lah ni. Maknanya daripada 22, 23 itu berlaku sidang DUN dah berjalan, 23, 24, 25, 26, 27. So kita tahulah mereka telah pun merancang sesuatu. Tapi sebetul-betulnya kalau Ustaz tanya pandangan saya, loser terbesar adalah
5 MP 5 andun Perkataan Nasional tu lah. Dia Terlalu cepat menyokong. Saya boleh sahkan Ah. dan memang keluar daripada mulut mereka sendiri, mereka kena game dengan betul jalan. Oh, Saya boleh sahkan. okey. Tu saya nak carry ke belakang sikit Boleh, hubungan tak ada antara masalah. PHBN ni. Okey. Kita nak bentuk kerajaan perpaduan ni. Saya rasa antara negeri yang kritikal adalah Negeri Sembilan. Sebab saya ingat pembahagian kerusi masa tu ada pengorbanan daripada Amanah lepaskan satu kerusi. Ya. Dan pembahagian tu pun sangat dekat. Dia sangat dekat, betul. Tak silap saya cuma beza 2 kerusi, Dua kerusi. antara PH lebih 2 19-17. Ya. 19-17 dan apabila keputusan kemenangan tu keluar pun sangat rapat. Ya, betul. Dan kita ada dengar cerita lah, katanya memang pihak UMNO cuba sabotaj Sabotaj. Menteri Negeri Sembilan daripada angkat sumpah. Betul ke benda ni? Okey. Betul lah tu. Oh betul. Awak. Memang ada percubaan lah. Memang ada percubaan. Dan benda ni sebenarnya yalah, kita yang duduk dalam ni kita tahu isu tersebut dan memang berlaku lah. Dia macam ni je. UMNO ni dia mesti duduk di atas. Okey. Walaupun macam mana pun kan. Dia nak Skor duduk kanan di pun atas. tak cukup lah. Dia nak menteri besar. Okey. Mereka kalah 3 kerusi. Betul. 17 hilang 3 tinggal 14. Pakatan Harapan tinggal 17, kami kalah 2 kerusi. Betul. Baik. Dari segi calculationnya, memanglah sesiapa yang dapat bersama dengan pembangkang mestilah dapat jadi kerajaan. Ya. That's why yang tu yang saya pelik. Di awal kita bersama, contohnya membentuk pasukan ketika berhadapan pilihan raya ketika itu, memang kita dah bagi kerusi sama-sama. Okay, maknanya kita PHBN adalah satu coalition, Perikatan Nasional satu coalition. Tapi yang kita pelik, kenapa ketika nak melantik menteri besar tu boleh berlakunya deal untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Oh. So awal nak angkat sumpah? Yes. Bukan sampai seawal nak angkat sumpah tu. Pada malam, tak tahulah ni eksklusif tak eksklusif, saya ni setiap podcast tu saya cuba bagi benda yang baru kan. Dan saya ada update sikit. Pada malam besok tu nak angkat sumpah menteri besar, Datuk Seri Jalal masih lagi. Sehingga kan dia minta, dia telefon salah seorang pegawai kerajaan tinggi kerajaan supaya besok tak berlaku angkat sumpah. Supaya ada sempat lagi masa untuk dia nak deal supaya dia sempat dapat jadi menteri besar. Dan Itu memang cita-cita dia lah. itu memang daripada awal. Dah lah, sebab tu saya kata UMNO dia kalau boleh dia nak duduk di atas. Sama juga macam di Pahang, macam di Perak kan. Itu atas persetujuan koalisi. Persetujuan koalisi di Negeri Sembilan, PH yang akan jadi menteri besar. Sebab tu okey, baru ni keluar satu naratif. Okey, ni saya dapat daripada naratif ni diedarkan kepada UMNO ahli UMNO Jelebu dan UMNO Negeri Sembilan. Apa dia naratif dia? Dia keluarkan satu naratif. Yang pertama, dia kata punca kesalahan krisis adat ni adalah atas 3 orang daripada Telaga Undang Sungai Ujong. Yang ni adalah kesilapan besar UMNO buat sekarang ni. Iaitu dia menuduh Ibu Sokor yang menyebabkan berlaku masalah ni. Ni. Ini yang maksudnya mereka yang campur tangan dengan cara menuduh Ibu Sokor tu yang sebab bagi mereka Ibu Sokor ni yang memecat Undang tersebut. Undang Mubarak Sungai Roha. Ujong. Baik. Bayangkan awal-awal lagi mereka dah sided. Mereka tak tahu pun. Mereka tak buat pun pilihan yang sebenar. Okey, ini bahaya sebenarnya. Ini yang sedang kami tengok sama ada pihak Telaga Undang boleh buat laporan polis lah kepada UMNO ni. Terutamanya saya sebut UMNO ni tim Jalal. Okey. Sebab di kalangan 14 ni dah tak solid dah. Ni Yelah, saya boleh yelah, ini sebagai betul. rahsia ni. 14 ni tak solid dah. Dia macam seolah-olah masing-masing tak percaya dengan masing-masing. Sebab saya dapat berita juga. Ini federal lah Ustaz. Saya dapat berita apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan pagi tu, masing-masing masuk ke pejabat kementerian, tengok muka masing-masing tak percaya kepada masing-masing. Betul. Dia macam seolah-olah langkah Sheraton tu nak berlaku lagi sekali. Yalah, sebab esok tu macam nak kabinet Ya, masing-masing tengok muka masing-masing di antara kawan-kawan PHBN ni macam tak percaya. Tak percaya, betul. Jadi kalau Ustaz kata 14 tu pun tak percaya, okey. Itu nampaklah sebenarnya mereka pun terjerat dengan permainan sendiri. Betul. Dia orang trap sebenarnya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Yang kedua, mereka mengimbau balik dalam tulisan tu panjang, ada 50 poin.
dalam perkara yang kedua pula, dia mengimbau balik siapa MB ni. Dia tuduhlah MB ni pada awal dulu pun melobi undang nak jadi menteri besar. Sepatutnya Dr. Rafi'i daripada PKR ni yang ada kelulusan PhD, yang patutnya dah bertuanku dah nak pilih dia, tiba-tiba pilih Amin pula. Sebab apa? Amin ni lobby Datuk Undang. Sedangkan yang kita tahu cerita sebaliknya. Cerita sebaliknya. Yang melobi nak jadi menteri besar Dr. Rafi'i. Sebab ketika 2018 tu, saya adalah sebahagian daripada petugas waktu tu, dan saya ingat lagi, memang dari segi masa sidang media tu, Datuk Seri Amin yang menjadi jurucakap ketika itu. Poster boy. Yes, dan ketika itu mereka dikuarantin di sebuah hotel supaya tak kena beli sebab 2016 ketika itu. Okay, 20 PH, 16 Barisan Nasional. Dan ketika dikuarantin itu, Dr. Rafi'i yang sudah keluar PKR ni melobi adu-adu lain supaya dia jadi menteri besar. Itu semua orang tahu. Boleh tanya adu-adu kan. Betul. Jadi cerita yang dibuat sekarang ni seolah-olah Datuk Seri Amin yang melobi. Nampak tak dia cuba tukar naratif? Ya. Cuba tukar naratif. Dan bila dia tanya saya, siapa yang feed maklumat ni? Tak lain tak bukanlah kalau tanya saya, orang yang pernah duduk dalam kerajaan yang bersama dengan Datuk Seri Amin dan juga Dr. Rafi'i. Orang ni lah yang membuat cerita ni, dan saya yakin Cikgu Bat pun sekali terlibat dalam hal ni. Kalau dari segi naratif penceritaan tu lah, saya yakin orang-orang ni, sebab orang ni duduk dalam PKR dulu. Boleh baca lah style cerita kita boleh baca cerita. Dan sekarang ni dia nak tuduh seolah-olah bila berlaku kes macam ni, atas kelemahan MB yang disebut, atas kelemahan MB yang latar pendidikan yang tak tinggi, atas dia ni begini-begini, menyebabkan konflik undang ini berlaku kerana kelemahan MB. Saya kata Datuk Seri ni dia bukan jenis yang duduk bodoh macam tu. Saya kata 7 tahun jadi menteri besar. Saya kata kan. Dan ada track record dia sendiri. Bukan track record dia negeri dia sama macam Sanusi. Betul. track record MB ni daripada awal sampai hari ni semua graf naik kan. Betul. Tiba-tiba orang nak pertikaikan hanya kerana hal ni sebab ada pertelingkahan di awal ketika menjadi menteri besar. Bagi saya dah nampak naratif ni memang sengaja dibuat supaya melihatkan MB ni lemah. Memang tujuan dia tu. Okay. Kalau bermula pada awal memang ada kesukaran, dah boleh baca ada sabotaj pada BN. Macam mana hubungan PHBN dalam kerajaan negeri tu daripada 2023 sampai kini ni? Ada memang ada episod-episod yang tegang ke? Kita ada 14 satu BN. Kalau tanya saya adakah episod-episod tegang? Tak ada. Selama ni memang okey, bersama dengan baik. Sepanjang mesyuarat Exco berlaku, katalah UMNO marah dengan DAP ke, tak ada. Kalau tanya saya lah, setiap kali meeting mesyuarat Exco tu berjalan dengan baik, tak ada isu pun di antara UMNO dengan DAP, sebenarnya tak ada pun. Bahkan saya ingat masing-masing lebih berhati-hati. Sebab apa? Nak cakap Kang, kalau salah dari segi tata kelola, DAP hentam. Nak main projek Kang, DAP hentam. Nampak tak? Jadi UMNO pun tak berani nak tunjuk belang dia. Sebab apa? Sebab ada check balance ni siapa? Di kalangan DAP, di kalangan BKR, dan Datuk Seri Amin pun dia bukan jenis yang macam tu. Contoh isu tentang tanah dan sebagainya. Orang nak cerita tanah, kita nak jual reserve Melayu. Kita cek balik. Reserve tanah Melayu Negeri Sembilan meningkat, mana ada menurun. Jadi tak timbul pun isu konflik antara PHBN itu sehingga tarikh 27 April. Sehingga digerakkan oleh Datuk Jalal lah. Yes. Tok Mat di mana dalam semua ni? Sebagai Menteri Persekutuan dan senior members of the DUN. Sebab Ustaz dah sebut nama Tok Mat ni awal sebelum tu. Ustaz sebut Tok Mat dia tak hadir sidang DUN. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila Jalal dan bersama 13 adun yang membuat pengumuman tidak lagi bersama dengan Menteri Besar tarik sokongan, Tok Mat juga tak ada di dalam press conference tersebut. Jadi ada juga satu naratif yang dibawa oleh orang UMNO, video-video tersebut tersebar yang mana Tok Mat sendiri cakap dekat dalam Dewan, satu untuk kau, satu untuk aku. Adakah disebabkan tak dapat senatorship, UMNO membuat perkara tersebut? Isu senatorship tu saya ingat isu yang lain. Sebab kalau tengok isu senatorship tu ketika itu, perbincangan untuk senator itu bukan di peringkat layer negeri lah. Layer tu di peringkat
Datuk Presiden mana Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid sebenarnya. Okey, jadi bagi saya Datuk Amin, Datuk Seri Amin pun dipanggil oleh PMX ketika itu tajuk senatorship ni. Untuk kota negeri lah, dua orang tu. Kota negeri. Jadi bagi saya apa yang dibawa oleh Tok Mat tu adalah suara akar umbi yang tak dapat. Kau tanya saya lah, apa conclusion dia? Conclusion dia, Tok Mat ni mungkin tersepit, orang bawah dia bising-bising. Jadi Tok Mat ni kita tahulah karakter dia. Dia nak dilihat hero. Okay. I'm sorry Tok Mat, kalau Tok Mat dengar saya minta maaf. Tapi penilaian saya nak beritahu Tok Mat ni memang suka dilihat sebagai hero. Okay. So dia heroik yang dilihat dan suka dijulang-julang. Okay. So mungkin isu senator ni dia terpaksa gunakan si dangdut lah. Sedangkan I tak rasa orang super senior politik macam tu boleh bawa tajuk senator macam tu. Setahu saya lah kan. Macam kecil sangat senator, bukannya jawatan menteri ke apa kan. Bagi saya, tapi dibawa juga. Dan kita pun bila kita selidik, memang ada tekanan daripada bawah. Tekanan daripada bawah yang mungkin meronta-ronta. Apa ni? Takkan PH saja dapat dua-dua? Nampak kan? Betul. Okay, jadi bagi saya itu mungkin peranan Tok Mat. Sebab tu saya kata benda tu berbeza. Tapi Ustaz nampak tak sebenarnya naratif UMNO ni dia sangat bahaya apabila satu topik tu dia boleh menggunakan benda lain untuk dijadikan bahan bakaran. Betul. Dan setuju tak kalau kita sebenarnya dalam kerajaan Pakatan Harapan sendiri, kita dalam koalisi kita kekurangan benda tersebut? Saya nak quote satu kata-kata pimpinan UMNO Negeri Sembilan. Ini saya rahsiakan nama dia lah. Dia kata orang PH ni baik sangat. Sopan santun, lemah lembut. Memang. Mudah percaya. Dan memang orang BN melihat kita ni orang yang baik. Bagi saya that's credit. Sebab tu saya kata, kita nak berlawan pun sebab kita duduk dalam, contohlah, okay. Kita duduk dengan kerajaan perpaduan. Ada perjanjian. Betul. PH takkan khianat. Betul. So yang khianatkan siapa sekarang? UMNO. Kita duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu. Yang khianat, yang sign tu Datuk Seri Anwar, Lim Guan Eng, Mat Sabu, seorang lagi siapa? Mahathir Mohamad. Muhyiddin. Presiden Bersatu. Betul. Dan khianat siapa? Muhyiddin. So sebenarnya yang pure Pakatan Harapan ni kita memang tak. Ya, betul. Kita punya praktis bukan khianat. Sebab tu kita intact. Amanah PKR DAP sangat intact. Sebab apa? Itu yang saya nak ni, sebab saya nampak saya ada tulis. Ada orang datang melobi YB Bakri Sawir. Ya. Salah satunya Adun Amanah di Negeri Sembilan sebagai menteri besar baru. Apa cerita tu Ustaz? Memang betul. Memang betul ke? Memang betul. Jadi tak rasa Amanah rugi. Rugi kot. Boleh ambil kesempatan jadi MP. Saya boleh bagi tahu. Selepas Datuk Seri balik daripada istana, ni 27 April, bila pengumuman tersebut dah dibuat oleh Datuk Seri Jalal dan juga PN, Datuk Seri minta menghadap Tuanku immediately Di Kuala Lumpur kan? Di Kuala Lumpur. Okay. Dan masa menghadap, Tuanku suruh Tuanku punya titah adalah teruskan menjadi menteri besar. Maknanya clear arahan. Kalau kita lah kat tempat Datuk Seri Amin, boleh ke? Allah Tuanku, tak boleh Tuanku. Boleh ke? Tak boleh. So Datuk Seri bawa mandat tu balik, bertemu dengan semua adun PH. Okay? Betul. Dan dalam surat tersebut, kita dengar. Dan dia sebut apa option kalau Datuk Seri tak jadi menteri besar. Datuk Bakri lah, dia kata. Maknanya Datuk Seri Amin dia tahu dalam PH ni selain daripada dia, Datuk Bakri lah yang layak untuk sebab jadi menteri besar. Kena Melayu Islam. Melayu Islam, Datuk Bakri. Lelaki Islam. Yang ada dua exco perempuan, Datuk Zunita dengan Datuk Tengku Zamrah. Yang lain tu semua bukan Melayu. So yang ada Datuk Bakri. Jadi bagi kami, benda tu boleh je mutual understanding. Tak apalah, Datuk Bakri jadi menteri besar. Tapi tak, Datuk Bakri dalam musyawara tu berkata, tak ada. Datuk Seri jadi dulu menteri besar. Sebab mandat dan titah tu ada. Tapi bila dia di-approach oleh Syed belah UMNO dengan harapan dia boleh menerima jawatan menteri besar, saya ingat itulah kaedah mengajar lagi orang oleh khianat. Betul. Dan bagi saya silap lah. Tahu Habib Bakri kaki masjid. Dulu waktu pelarian nak cari dia kat masjid je. Tak cari tempat lain. Dia orang UMNO ni, dia kena tanam dalam satu pemikiran dia. Yang bahawasanya kita ni tak sama macam dia. Dia tak boleh nak dibuatkan perangai. Tak boleh, tak sama lain. Sebab dia,
Saya kalau tanya saya, dia dah bukanlah semua. Tak semua. Saya tidak generalize pada Yelah, semua UMNO. betul. Ada juga adu-adu UMNO yang baik. Tapi mungkin tersepit. Kan mungkin tersepit kerana tindakan dia punya ketua, dan dia sangat Macam YB panggil- Lengging ke. Saya tengok statement dia agak cuba ke tengah lah YB Asna. Nampak dia cuba Jadi ke kita boleh nilai, sebenarnya kita boleh nilai macam mana dia. Dan kalau nak tahu, hubungan semua adu-adun BN atau adu-adun UMNO dengan Yang Amat Berhormat sangat rapat. Sebab apa saja permintaan yang datang ke pejabat menteri besar, kita layan semua. Kita layan semua. Bahkan kami, saya setiausaha akhbar, setiausaha politik kan, kadang-kadang kami pergi ceramah dekat masjid yang waktu tu YB Adun dia buat program. Saya pernah pergi ke Dun Gemencih. Dia buat program apa tah waktu tu, Maulid Rasul ke apa. Kita ceramah, YB kat bawah. Maknanya hubungan tu intact, tak ada masalah pun. Dan kami diraihkan kerana ni pejabat menteri besar. Kami ni diraikan oleh YB. Maksudnya hubungan tu intact, tak ada masalah. Kalau dulu tu mana boleh orang BN nak dengar ceramah orang Betul lah. kan, mana boleh nak dengar. Dulu kita paskan lagi dah tak nak dengar. Ni tak ada masalah. Sebab hubungan tu intact. Saya dengan beberapa adun BN yang muda, saya cakap ada adun UMNO yang muda. Kadang-kadang saya support dia, kata dia baca doa. Kadang saya kata dia, baca doa tadi patutnya kena macam ni. Itulah Ustaz, tu saya nak kena belajar. Maksudnya kita ni boleh give and take. Bila perbahasan, saya pernah cakap dengan beberapa adun UMNO yang muda-muda, saya cakap, bangunlah, saya kata. Kalau kau nak maklumat, aku boleh bagi. Kita boleh fit maklumat. Maksudnya kita ni yalah, pegang kerajaan ni, pegang betul-betul. Yalah. Kata Abang Mat lah, kawan tu sungguh-sungguh. Kawan sungguh-sungguh. Lawan sungguh-sungguh. Kawan Ya. sungguh-sungguh. Bahkan saya pernah jumpa dengan beberapa adun PAS yang saya pun baik juga, yang baik lah yang saya jumpa kan. Saya sampai saya cakap, untuk perbahasan, saya kata, YB bangunlah, kalau YB membangkang pun bangunlah, tak ada masalah. Maklumat kita boleh bantu. Maksudnya kita nak perbahasan DUN tu, sebab Berkualiti. perbahasan DUN ni adalah dasar negeri. Dia bukan politik, dia adalah dasar negeri. Kalau kita ada opposition yang bagus, kita ada di peringkat backbenchers yang bagus, Betul? negeri kita bagus lah kan. Betul. Itu cara kita fikir. Sebab kita nak bawa negeri ni ke depan, bukannya nak cerita pasal politik macam Kedah tu. Dalam sidang DUN bercerita politik. Itu Sidang DUN pun nak kutuk itu. PMS angkat Kan? telefon. Kan? Tapi speaking on PMS lah, saya satu soalan nakal lah. Kita kan atas pagar, kita kena balance sikit lah naratif kita. Ada suara-suara mengatakan yang tindakan UMNO 14 ni direstui oleh Perdana Menteri. Sebabkan Tok Min dilihat sebagai cenderung kepada tim RR dan mungkin ini adalah peluang yang digunakan untuk remove Saki-Baki sekutu Datuk Seri Rafizi daripada memegang kuasa. Itu adalah naratif kita baca ni. Sejauh manakah kebenaran perkara tersebut? Takat pengamatan saya secara dekat lah, tuduhan tu tak betul. Saya tak nampak pun macam mana kata move itu adalah move yang melibatkan PM dengan krisis dengan Rafizi Ramli. Selepas pemilihan, saya ingat Yang Amat Berhormat ni dia very concentrate jaga negeri dan jaga PKR. Okay. Yang Amat Berhormat ni dia ada task dia sendiri dalam PKR. Dia jaga dipanggil training untuk PKR. Seingat saya tak pasti apa nama jawatan dia, tapi dia diminta Vice President, dia adalah Vice President yang menjaga urusan training ahli akar umbi. Sebelum pemilihan, saya ingat lagi, sebab saya tengok jadual kan, Datuk Seri turun ke negeri-negeri untuk penubuhan ranting-ranting. Jadi kalau tanya saya, yang menyebabkan ranting-ranting banyak dekat ya, banyak dan berstruktur dalam PKR ni, hasil kerja Yang Amat Berhormat. Sebab dia turun, dia jumpa, dia minta tubuhkan, dia susul sesuatu. Dan bila selepas pemilihan, saya tengok Datuk Seri move juga untuk training kepada ahli. Training pilihan raya. Baru ni pun saya tengok ada beberapa negeri dia pergi turun. Baik. Kalaulah dikatakan kerana nak mencantah Datuk Seri, kerana dia bersama dengan YB Rafizi, saya ingat, itu saya ulang sekali lagi lah. Tak betul Bagi saya itu bukannya, setakat pengamatan saya yang sangat rapat. Dan saya pun, kita boleh bercakap dengan MB secara direct kan.
Saya tak nampak itu. Unless ada hint, tapi tak ada pun. Sebab bila Datuk Seri Anwar 27 April tu selepas MB menghadap Tuanku, 28 April Datuk Seri Anwar menghadap Tuanku Mukhris. Tuanku Mukhris. Jadi apa jawapan Tuanku Mukhris? Jawapan Tuanku Mukhris ialah kekalkan Datuk Seri Amin sebagai Menteri Besar. Dan bila Datuk Seri Anwar keluar ataupun besok tu, saya ingat saya ditanya oleh pemberita, jawapan yang sama adalah Negeri Sembilan kekal, Menteri Besarnya kekal, atas titah Tuanku kekal Datuk Seri Amin Idris sebagai Menteri Besar. Kemudian diasak lagi. Bila Biro Politik UMNO bersidang, panggil Negeri Sembilan 14 orang, panggil Datuk Seri Jalal semua, kan mereka keluarkan kenyataan. Mereka menghormati keputusan 14 adun barisan 14 adun UMNO, tetapi kekal dalam Kerajaan Perpaduan. Baik. Orang kita ni pandang macam hanging. Besok tu Datuk Seri Anwar jawab soalan tu. Dia kata tak timbul pun soal Datuk Seri Amin perlu meletakkan jawatan, dan tak timbul soal tu. Nampak tak? So kita tengok game tu, dia seolah mereka tetap asal push, tapi dikarenakan tadi intact. Titah Tuanku tu dah keluar. Dan dari segi move mereka nak bawa 14 SD 19 SD tu tak berjaya. Akhirnya ada bersatu tadi tu kata dia mengaku kena game sebab teruk. tak boleh nak bawa SD tu. Tak boleh. Okey, Ustaz, saya bawa ke landing kan Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Kita keluar daripada Dewan Undangan Negeri, kita keluar daripada Izdan Seri Menanti. Kita keluar daripada orang kata Telaga Undang. Kita masuk ke yang paling dekat hari tu. Kita pergi ke Stadium Paroi. Ceramah mega lah kita katakan, Pakatan Harapan. Ustaz, adakah ini petanda nak dekat satu pilihan raya? Yes and no. Sebab Datuk Seri Amin pun bagi tahu masa di pentas ceramah tersebut, bersiap sedia untuk pilihan raya. Macam mana Ustaz? Yes and no. Macam mana tu? Yes, dalam tempoh 6 bulan ini, kerana maksimum untuk penangguhan ni adalah 6 bulan. Sidang DUN. Dan kita tahu apa implikasinya. Kalau UMNO masih lagi tak lunak, ataupun UMNO masih lagi dia kata dia nak minta tukar Menteri Besar dan sebagainya, so we go for election lah. Faham. Okey. Tapi sebaliknya, dalam keadaan hari ini nampak mereka pun dah 50-50 dan mungkin arahan daripada pimpinan UMNO. Dan sebenarnya bagi saya adalah di peringkat pimpinan UMNO ni yang masih rasional. Dalam keadaan mereka pun tak kuat lagi sebenarnya. Kalau kita nak analisa secara keseluruhannya, hari ni dia kata dia kumpul dekat Johor kan, meraihkan 80 tahun UMNO di Istana Johor dan sebagainya. You pergilah survey bawah. Apakah orang menerima UMNO tu satu parti perjuangan dulu? Tak. Kalau kita tengok kan, orang yang menerima UMNO ni kebanyakannya ahli UMNO. Dan sebahagian daripada ahli UMNO, kalau tengok komen, bayangkan, you tengok komen-komen yang dalam, yelah kita boleh kenal lah komen-komen fake dan sebagainya, tapi kita ada komen di kalangan ahli UMNO pun terhadap pimpinan UMNO pun sangat kritikal. Selagi tak berubah perangai macam ni juga, khianat bila tajuk isu dahaka Tuanku ni, ramai orang UMNO pun tak bersetuju. Tak bersetuju. So pecah. Jadi sebenarnya lepas tu dalam keadaan pula sekarang ni dia main isu Datuk Seri Najib. Memang kata ni adalah Perdana Menteri, tapi penerimaan di bawah, orang yang baca kes Datuk Seri Najib ni, mereka takkan terima benda tu. Jadi sebenarnya UMNO ni dia dilihat parti yang sedang bermasalah. Baik, tengoklah komen ataupun pergi dengar Lokman Adam. Kami baru nak naik. Kami baru nak pulih. Betul macam tu boleh. Kosmetiknya dah mula nak cantik. Dan adakah Ustaz nampak satu sosok yang baru masuk ke dalam UMNO balik ni? Yang mana dulunya memang dia pernah berkecimpung di Negeri Sembilan, politik Negeri Sembilan. KJ akan memberi impak kepada politik UMNO. Sebab saya dengar-dengar KJ ni dah tak balik Nagori dah. Dia nak balik Negeri Sembilan pun dia tolak. Sebab tu saya mungkin pandangan saya peribadi ialah mungkin KJ dia mungkin bermain di peringkat nasional, dia tak perlu turun ke negeri. Dia kalau dia bertanding pun mungkin atas tiket wahyu lah.
Kalau dia nak bertanding pun. Tapi kalau dia nak balik ke negeri, dia nak duduk dengan kaum B, saya ingat mungkin tidak lah. Bukanlah. Sebab ada pemimpin politik yang macam tu. Dia tak perlu pada kaum B tu, dia mungkin perlu di peringkat nasional. Kan dia dilihat sosok nasional. Tapi kesan lah, orang kata KJ ni mampu melayani anak muda. Saya ada pesan dulu. Jangan bodoh-bodohkan anak muda ni. Anak muda ni reti membaca. Kan? Okeylah, apa KJ buat? Apa sumbangan KJ? Okey, fine. Orang boleh baca. Orang boleh buka balik. You chat GPT, you keluarkan. Apakah jasa KJ Jamaluddin sebagai daripada dulu menteri sebagainya? Akan keluar kes masa dia menteri belia sukan. Takkan tak ingat kan beli skru sampai beli kes kementerian belia sukan. Tak ada, sebab ustaz sebut nama Najib Razak. Bila Najib Razak Negeri Sembilan ni, saya terkaitlah dengan KJ Jamaluddin. Dia macam dia satu benda yang boleh dikaitkan. Ya, dan bagi saya benda ni, anak muda dia bukan semudah itu orang nak claim. Sebab ramai yang claim, oh anak muda bersama KJ. Anak muda bersama KJ. Macam PN lah. Anak muda bersama PN. Orang boleh, anak muda kan, dia tak tahu dia type. Dia akan type apa KJ. Yang impress. Kita tak kata Yalah. orang takkan ikut dia langsung. Yang impress akan impress. Tapi orang yang boleh menilai, cuma di peringkat macam mana, di peringkat Pakatan Harapan nak move, nak menarik itu pula, itu pun agak struggle jugalah dengan macam-macam isu. Cuma bagi saya bila sebut UMNO, bila orang highlight kat UMNO sekarang ni, dia dilihat sekarang ni tengah sedang betul-betul nak dapatkan sokongan. Kenapa dia kena buat macam tu? Sebab dia tahu sokongan tu semakin kurang. Dia kena comeback balik dengan macam-macam idea. Tapi okeylah, itu bila dia nak berkuasa. Fine, itu tugas, itu tanggungjawab dia. Kalau Pakatan Harapan pun kalau tak buat benda yang sama pun boleh jadi masalah juga pada masa akan datang. Jadi benda ni bagi saya ialah peranan politik, tapi jangan claim cepat. Jangan claim anak muda bersama mereka, tak boleh. Sebab orang tahu, orang boleh menilai. Last question Ustaz. Yeah. Last question kita, sebab kita dah berceramah apa semua, Ustaz jawab pasal anak muda KJ apa semua. Adakah Ustaz nampak pilihan raya yang akan datang ini kita masih bersama perpaduan ataupun kita gerak solo? Oh, cepat jawapan tu. tak belum tu. Oh, izin. Ataupun gerak solo. Baik. Kalau saya tidak, kalau saya pribadilah, saya pribadi, kalau kita ambil side hitam putih kan, kalau ambil hitam atau putih, saya prefer solo. Kalau ambil hitam putih, prefer solo. Dia sama macam jawapan yes or no, yes and no tadi lah ni Ustaz lah kan. Okey, faham. Sebab tak ada pun yang dalam politik dia tidak ada definite ataupun dia semua uncertainty. Betul, sebab BN UMNO nampak lebih kepada mereka pun memberi jawapan gerak solo. Hitam putih saya ingat yes, kita boleh gerak solo. Kita sebab dulu masa kita dalam pembangkang dulu, kita selalu tuduh kita berlawan di atas padang yang tidak rata. Kan kita kata SPR berpihak pada BN lah, ada pengundi hantu lah, kan waktu tu. Okeylah, at any reason saya faham lah, mungkin bukanlah pengundi hantu, tapi istilah itu pengundi yang menyebabkan satu pihak boleh menang. Tapi bila tanya siapa pengundi ni, we don't know siapa, tapi dia ada. Maksudnya that's what dia istilahkan sebagai pengundi hantu. Okey. Tapi bagi saya, bila sebut hitam putihnya kita bergerak solo, bukanlah maksud saya itu keputusan parti. Tapi kalau kita nak betul-betul nak pergi, betul-betul nak bawa atas nama Pakatan Harapan, yes, lebih baik kita pergi solo. Dia ada tetapi dia pula. Tetapi dari segi keadaan hari ni, dia bukan masalah Malaysia sahaja. Dia masalah politik global. Dunia, betul. Kalau kita tengok Vijay lah. Vijay yang kena gabung. Macam mana? Yes, Vijay. Ataupun kita tengok, baru ni kenyataan PMX dia kata, kumpulan far right. Betul tak istilah far right? Fascism lah. Yes. Takkan kita nak biarkan Malaysia ini dikuasai oleh golongan far right yang sentimen perkaumannya kuat dan sebagainya. Cuba tengok Isham Jalil. Daripada orang yang mengutuk PAS, hari ini dia lebih kuat menjilat PAS. Cikgu Bat dah cakap lah. Saya sebut nama-nama watak ni. Watak-watak ini dulu yang pernah dahulu overkill lawan politik. Hari ini mereka bersama dengan lawan politik dia. Saya bukanlah kata saya tidak sejujurnya dalam politik ni jangan overkill. Kalau you overkill, besok you jadi macam Isham Jalil. Dia kata apa?
kalau PAS ni jadi Perdana Menteri, jadi gini. Hari ni dia sendiri. Tadi statement dia apa? Kalau boleh Perikatan Nasional, kita mesti ada Perdana Menteri pada Perikatan Nasional. Lah, hari tu engkau tak percaya langsung dengan kawan ni. Hari ni kau begini pula. Lepas tu saya cakap, kalau kita kata kita tak bersama dengan paduan, baik, ni mungkin, saya tak pasti orang lain sama atau tidak dengan pandangan saya. Oleh kerana Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, saya ambil model Datuk Seri Anwar, model Datuk Seri Amin. Baik. UMNO bersama kita. Baik. Yang guide nak nampakkan negara ni maju, negara ni hebat, negara ni ada usaha benterah rasuah, kita lah. Maknanya kita, maknanya PH. So orang yang bekerja dengan PH, you kena ikut style kita lah. PH. Macam tu. Kalau you nak duduk dengan kami, you kena follow di style. Tapi bila tengok di Perak, tengok di Pahang, dia seolah-olah terpaksa ikut juga. Sebab ni dilihat bersih. Rakyat pun boleh menilai, kalau PH yang jaga, UMNO yang dulu orang tahu ada masalah korup apa semua, you terpaksa pilih, you terpaksa ikut kaedah ni. Sebab contoh di Negeri Sembilan, kan senang nak zakau. Yalah. Saya bagi tahu sekarang, bukan senang nak zakau. Sebab every single sen recorded. Okey lah orang kata, alah tender ni boleh bagi dekat siapa-siapa. Tender ni you boleh kau team dengan siapa-siapa. Itu recorded by lembaga tender. Yalah, soal ada kau team belakang tu, itu adalah loophole. Saya akui ada loophole. Yalah. Kalau SPRM dapat detect, itu hebatlah SPRM lah, betul. Tapi nak bagi tahu, all the procedures A to Z follow. Kami pun saya kadang-kadang dalam Jabatan Menteri Besar ni pun rimah juga. Nak claim pun dengan borang. Sampai kita tak payah claim lah lebih baik. Sebab benda itu dikira satu persatu. Duit rakyat kan. Itu yang kita perjuangkan. Itu semangat reformasi. Itu sebenarnya fundamental kita yang, yalah, kalau kita nak ajak ahli-ahli baru, ahli-ahli baru kena faham. Ini fundamental kita. Walaupun yalah, ada yang masih yalah terbawa-bawa dengan budaya orang UMNO lu boleh. Saya kadang-kadang saya jadi serba salah tengok perangai. Tapi nak buat macam mana? Ada orang dia memang dia line macam tu. Jadi kita ambil lah langkah. Kalau you sanggup pakai baju oren, you pergi. Yalah. Aku tak sanggup. Baru ni Yang Abu Ahmad kata apa? Dia kata dalam ucapan dia, dia kata takkan besok nak biar apa ni? Takkan aku nak biar orang bawah aku besok, katalah kita tak ada di kerajaan, pakai baju oren. Dah tua-tua. Lepas tu saya pergi Kedah, Datuk Seri Mat Sabu pun cakap benda yang sama. Dia kata takkan disebabkan kita ni terlalu longgar bab tata kelola ni, akhirnya besok kita dah tak ada di kerajaan, kita terlibat dengan masalah tu, umur 60 pakai baju oren. Sebab apa? Sebab orang buka balik kes. Pakai baju oren amanah tak apa. Baju oren amanah tak apa. Baju oren SPRM kan. Jadi benda ni sebenarnya, yelah, bagi saya baik untuk kita generasi muda ni tengok benda tu secara detail. Bukannya tengok kerana ni perpaduan ni tak bagus lah, apalah. Kalau kita boleh guide supaya kerajaan tu jadi baik, kita lah lead. That's why kita kena hasilkan pemimpin-pemimpin yang boleh lead sekarang ni. Betul. Kan? Berbanding kita duk kucak-kacir, duk masalah. Itu just saya punya pandangan, sikit pandangan saya, sikit pengalaman dalam kerajaan, tengok bagaimana kerajaan ni berjalan, dan sebenarnya saya sangat bersyukurlah saya duduk dalam krisis ni. Dulu pengalaman yang mahal. Ya, sangat mahal, dan kita tak boleh, benda tu tak boleh ulang pun. Benda tu kita lalu hari-hari, kita catat hari-hari, dan dulu kita tengok krisis di Perak apa semua kan, langkah, even tu langkah Sheraton pun saya tak terlibat. Kita tak ada dalam situasi tu. Kita berada di luar kan. Tapi bila berlaku krisis ni, kita memang duduk betul-betul dalam ni, kita jumpa dengan macam-macam orang, macam-macam pandangan, dan kita diajar untuk menapis pandangan tu. Mana yang betul, mana yang salah, itulah. Baik, Azri. Episod yang sangat-sangat sarat dengan isu. Saya harap penonton yang nak ambil tahu apa sebenarnya hubungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, apa yang berlaku Negeri Sembilan, boleh tengok podcast sampai habis, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ustaz di atas pagar. Mungkin kita akan jemput lagi lah, InsyaAllah, untuk siri-siri yang akan datang. Thank you semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi.